Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton ke channel Melayu Rajin. Jadi hari ni tuan-tuan saya nak share dengan tuan-tuan. Sebab itu hari saya ada buat video pasal ayam ni. Ada yang tanya kita lah, ayam ni ayam baka apa, Lohman Brown ke? Tapi kalau kita tengok tuan-tuan memang ada gaya lah Lohman Brown kan. Sebab ekor dia tuan-tuan tengok, ekor di belakang dia yang putih, nampaklah macam ayam penelur Lohman Brown. Tapi tuan-tuan, sebenarnya ni bukan ayam Lohman Brown. Ini adalah hasil persilangan antara, ni tuan-tuan tengok, antara ayam tu. Ini ayam, nama dia ayam pedaging. Ayam pedaging saya rasa baka sasu kot. Kalau saya study ni baka sasu lah. Saya ambil dekat, adalah orang jual kat saya murah-murah, saya ambil lah kan. Saja saya nak try. Jadi ini anak-anak dia ni. Macam mana anak-anak dia semua boleh warna macam tu. Kalau tuan-tuan tengok tu ada tu lah. Ada yang colour macam tu, ada macam colour gelap sikit. Ni ada yang colour ekor dia warna putih, ada juga kan. Jadi dia kahwin dengan apa ni? Ayam ni yang saya buat ni, dia kahwin dengan baka. Ni tu dia. Yang warna tu. Sekejap saya buka kan. Ni dengan baka yang macam tu. Tu warna dia tuan-tuan. Jadi saya kahwinkan dengan baka yang tu lah. Dia lah baru dia dengan dia kan. Jadi anak dia macam tu lah hasil dia dapat. Ni induk saya yang lain belum lagi lah, belum start. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok sendiri lah, kita bukan nak share pasal induk kita ni, kita nak share pasal pembesaran dia macam mana kan. Ni tuan-tuan, ni ayam dia lah. Kalau dari segi pembesaran dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ni umur berapa bulan, kalau tuan-tuan rasa sendirilah. Ini saya bagi tahu, saya bagi makan ni tak teratur lah tuan-tuan. Kadang saya bagi sisa, kadang saya bagi jagung, kadang dedak, macam tu lah saya bagi. Tapi tuan-tuan ni umur dia ni dah masuk 2 bulan lebih. Ni sinilah pembesaran dia tuan-tuan. Saya tak pastilah sebab saya tak pakai dedak kan. Tapi kalau tuan-tuan tengok dari segi colour, saya rasa untuk kita dapat banyak colour macam ni, sebab colour macam ni kita nampak dia macam lebih ada ke arah kampung sikit. Kalau macam ni, ini kurang lah ke arah kampung dia kan, kalau tuan-tuan tengok kan. Tapi kalau untuk makan sendiri boleh. Kalau untuk jual pun saya rasa tak ada masalah kan, kalau ada pembeli dia. Sebab daging dia saya pun tak pernah rasa lagi macam mana. Mungkin rasa macam main kapur gacuk ke. Okay tuan-tuan, jadi saya nak share dengan tuan-tuan, dari segi pembesaran dia ni dalam 2 bulan lah, 2 bulan ada lebih sikit. Apa yang saya nak share dengan tuan-tuan, perbezaan antara dia ni dengan ayam kapur gacuk. Saya ada belegak ayam kapur kacuk sebab saya nak tengok dari segi pembesaran kan. Ayam kapur kacuk saya ambil baru umur lebih kurang sebulan. Sebulan lah, sebulan lebih sikit. Ni lah besar umur ayam kapur kacuk saya. Sama je besar tuan-tuan dengan ayam ni. Yang ni dah 2 bulan lebih, yang tu sebulan lebih. Jadi kalau dari segi pembesaran dah tentulah ayam kapur kacuk lebih cepat besar nak berbanding dengan ayam ni. Sebab ayam ni dia hasil silangan daripada ayam tadi tu lah, ayam sasu tadi, ayam pedaging tadi lah. Ayam pedaging tadi jantan kahwin dengan ibu kampung. Sebab ibu kampung yang saya pakai pun ibu kecil kan. Jadi macam ni je lah hasil dia. Dari segi pembesaran saya rasa tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cepat besar anak, kalau saya dah tengok sendirilah, tuan-tuan pilih ibu yang besar. Ibu yang besar, tapi jantan pun jangan kecil sangat lah. Ambil ibu yang besar, maksudnya ibu baka apa. Tuan-tuan ambil lah ibu baka penelur ke kan. Macam ibu Lohman Brown, tuan-tuan kahwin dengan tuan-tuan kahwinkan dengan ayam, apa orang panggil tu, ayam baka siam, ayam sabung. Anak dia lebih lah, saya tengok lebih cepat. Dari segi pembesaran saya rasa lebih kurang. Tapi kalau dari segi kualiti kampung dia, saya nampak macam tu lagi cantik lah. Kalau yang macam saya buat ni, tuan-tuan rasa sendiri pun macam tak berapa kampung. Tak nampak kampung dia. Bukan kita nak buat dia jadi kampung untuk kita jual, bukan. Kita ni dalam proses untuk
R&D, Research and Development. Manalah tahu kan, kita silang kali kedua, silang kali ketiga mungkin dapat baka yang cantik, cepat besar. Dah rasa pun ada ayam kampung. Kenapa tidak kan kalau kita boleh buat macam tu. Jadi sekarang kalau yang saya tengah buat sekarang ni macam ni lah. Kalau tuan-tuan tengok hasil dia tak memuaskan lah. Kalau tuan-tuan ada yang plan nak buat bercadang macam tu, saya rasa hold dulu lah. Ataupun tuan-tuan nak yang hasil macam ni, boleh lah. Okey lah hasil. Tapi saya tak tahulah dari segi dia punya nanti. Kalau dah jadi induk, dari segi telur kan, dari segi rasa daging dia, saya tak pasti lagi. Tapi untuk pembesaran sehingga 2 bulan lebih, inilah yang saya boleh tunjuk. Sebab itulah saya rasa dia orang lebih prefer buat ayam chopper, ayam jantan sabung kahwin dengan ayam betina Lohman Brown. Sebab hasil dia lagi nampak. Ni body pun saya tengok, body tak nampak macam body kampung sangat kan. Kalau tuan-tuan tengok, kebanyakannya tak nampaklah body kampung, nampak macam body ayam kacuk lah besar. Besar lah body. Tapi saya nak cakap pun tak pasti. Tuan-tuan bolehlah kalau nak buat kan. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu hasil dia, inilah hasil dia. Macam tu kalau tuan-tuan tengok, boleh tahan besar dia. Bulat dia badan dia kan. Timbang belum timbang lagi. Nanti saya tengok, mana tahu dia boleh jadi padat. Jadi tuan-tuan, saya nak share tu je lah untuk hari ni tuan-tuan. Terima kasih kerana menonton. Oh, saya lupa nak cakap, dari segi penyakit tuan-tuan sudah pasti lah kan. Dari segi ketahanan, memang tahan lah dia orang ni. Itu hari saya ada buat video yang dia orang dekat reban yang dekat belah belakang tu, yang reban basah tu kan. Alhamdulillah sikit pun tak ada yang sakit. Saya pindah dekat reban ni, elok je semua. Tak ada masalah. Maksudnya ketahanan penyakit dia tu kuat lah. Sebab satunya dia bukan kahwin daripada inbreeding, dan satu lagi dah jelas lah kan, yang bapaknya baka lain, ibunya baka lain. Itu antara salah satu penguat dia punya ketahanan badan. Lain tak adalah tuan, itu sajalah saya nak share. Terima kasih tuan-tuan kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.